Kehidupan Oyen bermula dengan serba kekurangan, mendesaknya untuk mencari jalan demi kelangsungan hidup isteri dan anak-anak tercinta. Oyen tekad mendaftar sebagai penghantar makanan Grab motosikal, satu-satunya harta yang dia miliki untuk mencari rezeki halal. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Oyen sudah mula mengayuh motosikal tuanya, menyusuri jalan raya yang sesak dan mencabar. Wajah isteri dan anak-anak menjadi pembakar semangat Oyen untuk terus bekerja kuat tanpa mengenal erti penat dan lelah. Oyen bekerja siang dan malam, menghantar pesanan demi mengumpul wang untuk membeli hadiah istimewa buat keluarganya. Cuaca panas terik membakar bulu jingganya, namun Oyen tetap tersenyum menyapa setiap pelanggan dengan penuh budi bahasa. Tiba-tiba langit gelap dan hujan lebat turun, namun Oyen tetap meredah badai demi memastikan makanan sampai tepat pada waktunya. Dugaan melanda apabila seorang pelanggan bertindak zalim dengan tidak membayar pesanan, meninggalkan Oyen dalam kerugian dan kesedihan. Oyen termenung di tepi jalan, mengenangkan nasibnya yang ditipu, namun dia enggan berputus asa dan terus bangkit semula. Suatu malam yang lewat, akibat kepenatan yang teramat sangat, Oyen hilang kawalan lalu terlibat dalam kemalangan motosikal yang ngeri. Oyen terpaksa berehat di hospital, hatinya luluh memikirkan nasib keluarga yang bergantung sepenuhnya pada tulang empat keratnya itu. Isteri dan anak-anak setapak pun tidak meninggalkan sisi Oyen, memberi sokongan moral yang luar biasa untuk dia cepat sembuh. Selepas sembuh, Oyen kembali ke jalan raya dengan azam yang lebih membara dan disiplin kerja yang jauh lebih tinggi. Keikhlasan dan kegigihan Oyen mula membuahkan hasil apabila dia sering mendapat maklum balas positif daripada pelanggan yang berpuas hati. Syarikat Grab memberikan kejutan besar dengan menganugerahkan gelaran pekerja cemerlang tahunan kepada Oyen atas dedikasi luar biasanya. Dengan wang ganjaran dan simpanan yang ada, Oyen akhirnya mampu membelikan hadiah impian buat isteri dan anak-anak kesayangannya. Oyen mula merangka strategi besar, dia ingin mengubah nasib penghantar makanan lain agar tidak menempuh kesukaran seperti dirinya. Berkat usaha gigih dan doa keluarga, Oyen berjaya menubuhkan syarikat penghantaran makanannya sendiri yang diberi nama Oyen Delivery. Kini, Oyen bukan lagi seorang pengayuh motosikal biasa, tetapi seorang pengusaha berjaya yang disegani dalam industri perniagaan makanan. Kisah Oyen membuktikan bahawa kemiskinan dan kemalangan bukanlah penghalang, asalkan ada usaha, doa, dan kasih sayang keluarga.